Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak buat kerepek bayam. Inilah bancuan dia. Dua ni tepung beras, lepas tu dicampur dengan kunyit, garam, gula. Boleh sudu kan. Satu sudu bu. Digaul macam ni air kapur. Air kapur ni boleh sikit. Dalam satu sudu. Bacuh dengan air. Bancuh dengan air macam ni cairlah sikit. Jadi senang kita nak colek tu kan. Taruhlah dulu. Bila dah dikacau macam ni, macamnya, tu dah. Barulah kita celup dengan tepung tu kan. Ni guys. Ni nak masukkan minyak untuk goreng. Goreng bayam tadi. Kerupuk bayam namanya. Inilah Pak Murad nak goreng kerepek bayam. Tu dah. Bila dia dah mengosik kan, Pak Murad engkek lah. Dah masak. Nampak dah garing tu? Jadi Pak Murad engkek lah. Guys, ini hasilnya kerepek bayam. Mantap.